Kalau isu no money, pertama sekali of course bila kita bercakap pasal duit, dia akan cakap pasal gaji. Pasal tunggu gaji, betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Pasal tunggu gaji ada dua keadaan awal tahun. Satu, gaji government. Yang kedua, gaji swasta. Okey. Bila kita bercakap pasal gaji, ada dua keadaan. Gaji government ataupun swasta. Kalau you buat call, kau cakap, okey boleh, tapi akak kena tunggu gaji dulu. Katakanlah pada you buat call tu pada 15 hari bulan. Macam mana Ifa, macam mana Ifa nak tahu dia tu kerja government atau swasta? Betul tak Ifa? Betul. Betul. Okey. Sekarang ni kalau Ifa, macam mana kalau Ifa nak tahu dia tu kerja government atau swasta? Tanya tarikh gaji dia. Okey. Jangan tanya tarikh gaji. Sebab apa? Sebab kalau you tanya tarikh gaji, you nampak sangat you nak menjual pada tarikh gaji tersebut. Kita tanya dia agar kita bagi tahu dia dalam keadaan kita nak jawapan. Apa dia cara dia? Kita tahu gaji government biasanya masuk antara 23 hari bulan, 24 hari bulan. Betul tak? Betul. Gaji swasta masuk antara 31 sampai 7 hari bulan berikutnya biasanya. Okey. Jadi, senario saya buat 15 hari 8 you buat call. Dia pun bagi tahulah masalah dia tunggu gaji. Okey. You bagi tahu macam ni je kat dia. Okey akak, kalau macam tu, Ifa call akak pula pada 24 hari bulan lah. Dia akan pelik. Kenapa 24 hari bulan? Kalau cakap macam tu, maksudnya dia bukan staff government. Faham tak saya? Awak bagi tahu dia direct, okey. Kalau macam tu, Ifa call akak 24 hari bulan, boleh? Kenapa 24 hari bulan? Oh, Ifa ingatkan akak staff government. Tak. Akak kerja swasta. Gaji akak 3 hari bulan masuk. Gaji akak 5 hari bulan masuk. Kita bagi tahu dia statement yang menyebabkan kita dah tahu apa jawapan dia. Kalau jawab okey, maksudnya dia adalah staff government. Faham? Okey, faham. Okey, jangan tanya dia bila gaji. Kalau saya, bila gaji Cik Fadil? Kenapa awak tahu gaji saya berapa? Gaji saya bila? Nampak tak? That's why kita kena cakap dia, okey Kak Cik Alia, kalau macam tu Ifa akan call Cik Alia pada 24 hari bulan nanti. Kenapa Ifa nak call 24 bulan? Yang kan akak staff government, kan akak cakap gaji government 24 kan bulan ni. Tak. Akak staff swasta, gaji akak masuk 5 hari bulan, 7 hari bulan. So that you dah tahu gaji dia bila masuk. Dalam keadaan hanya you bagi statement sahaja pada dia dengan mengharapkan jawapan atau akan dapat lepas ni. Okey, faham. Jelas Jelas. Okey, ada soalan tak pasal gaji ni? Ada soalan pasal gaji? Tak ada? Kalau dia tak ada tarikh gaji, maksudnya dia kerja sendiri? Dia kerja sendiri? Dia tak tahu. Maksudnya biasanya dia berniaga, betul tak? Contohnya kerja pasar dan sebagainya, betul tak? Okey, kalau macam tu saya cakap terus dengan awak, kita tak boleh nak bagi hint pada dia apa-apa. Tetapi kita boleh masuk step nombor 2 kita, iaitu create urgency. Create urgency. Urgency apa? Sebagai contoh, create urgency ni adalah boleh akak kalau akak nak payment lagi seminggu, tetapi Ifa takut nanti pada waktu akak nak payment tu promotion dah habis. Faham tak? Faham. Boleh juga, boleh akak nak payment lagi seminggu, tetapi Ifa takut nanti bacaan gula akak tu makin naik kalau akak tak amalkan sekarang. Ataupun kolesterol akak tu makin tinggi. Ataupun darah tinggi akak tu makin teruk. Nampak tak maksud saya? Awak boleh create agensi sama ada melalui promotion yang dia tak akan grab dah, ataupun efek kepada dia sebab dia melambat-lambatkan ataupun melengah-lengahkan payment. Itu agensi yang dimaksudkan. Jelas? Jelas.
Jelas. Okey, berkaitan no money juga, kita boleh main game yang ketiga. Game ketiga dia apa? Iaitu diskaun ataupun post dulu. Diskaun ataupun promosi. Yang pertama. Yang kedua, post dulu. Okey. Diskaun atau promosi ni, sebagai contoh, kalau sekarang ni ada promosi dan diskaun. Contohnya, akak dapat duit daripada BPR ke apa-apa ke, daripada bos ke, minggu depan macam mana ni? Okey akak kalau akak nak juga harga promotion ni, boleh tak akak sertakan at least deposit? Mana deposit dulu? RM100 ke untuk ifalok harga ni untuk akak. Sebab nanti promotion minggu depan tak ada Kak. Kalau akak nak harga promotion ni, Ifa boleh tolong akak dengan cara lock deposit dulu. Boleh juga. Post dulu pun boleh juga. Ini adalah cara-cara kita boleh main game apabila dia bercakap tentang isu no money, tiada duit. Itu sahaja yang boleh